So pagi ni sejuk, cuaca sejuk. Ya, ambil video tu dia tak payah lari, tak payah jalan situ. Ya. Macam mana? Dah lah bawa baju atas. Cuba angin. Dan pasang baju. Tak mau. Dah. Gaya tak mau ni, tak boleh ni. Beli baju lah. Mana kedainya? So akhirnya dapat baju ni. Lalu abang Haji baju kan. Suit nampak lain sikit. Saya beli kat sini. Memang saiz Abang Haji. Ya. Abang Haji hanya pakai baju bila ada meeting ni. Pasal kain dekat Jepun dia akan beli kat sinilah. Kalau nak tempah dia 3-4 hari. Tapi kalau nak beli ready-made pun Abang Haji memang banyak saiz dia. Hanya potong belah kaki dia sikit. Cantik kan? Cantik. Siapkan baju suami saya kerja ya. Setahun ke 2 tahun sekali je. Matching-matchingkan dia. Lepas tu seminggu dia akan pakai Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Jumaat. Ni dengan ni. Ini dengan ni. Ini dengan ni. Nampak macam tiap hari pakai baju sama kan? Sebenarnya tidak. Dan suami saya hanya beli baju setahun ke 2 tahun sekali je. Pakai yang ulang-ulang. Kena tak? This one. This one 4 days, okay? Okay. Yang ini. Ada meeting kilang kain tahun depan ke, tahun depan lagi ke, beli lagi. Macam tu. Lepas pakai, hantar dry clean. Hantar dry clean. Lepas tu ulang-ulang lagi. Tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun. Sampai reput. Tapi dia tak reput. Kualiti dia bagus. Kalau you all nak punyalah kuat angin, tudung sangat bengit. Kan? Ada tofan lah rasanya hari ni. Dekat apa nama Jepun ni selalu ada tofan. Jadinya dia tak buat bangunan tinggi-tinggi. Habis tudung. Kena angin. Betul. Tengok video baru nampak tudung sangat bengit. Okay. Ada satu baju ni cantik. Tapi dia kena tempah 3 hari. Dia tak jual ready made. Tambah kemeja ke? Cantik. Ni baju ni. Baju yang dekat patung dia ni. Tapi tak boleh beli. Dia kata ni sampel je. Tengok jahitan dia cantik. Kemas sangat. Dia kata nak beli patung ni sebab saya dia tak jual. Kat sini dia boleh tempah 3 hari ya. Dia siap dengan tie, stocking. Disebabkan saya ni kan sakit lutut, sakit betis, selalu kena tarik karung. Semalam belilah Onitsuka ni. Ya, Perorina dia kata. Tapi setiap satu pasport hanya boleh beli satu saja. Saya beli untuk menantu satu, untuk saya satu. Sebab puteri dia dah ada. Sedap you all.
Sedap sangat. Berasa macam tak pakai kasut. Selalu ni suka macam sport-sport gitu kan. Ni kalau kata nak pergi kerja, sedap. Jalan sedap sangat. Mula tu rasa macam nampak macam budak-budak ke. Suami saya kata biarlah, janji selesa, lutut tak sakit, pakai je. Mana kita selesa. Macam tu ceritanya. Ni suka tiger. Ramai tanya cantik. Cantik kan? Tak macam remaja-remaja Gen Z ke? Dah tua-tua ni. Tapi selesa. Sangat selesa. Ni ballerina panggil. Tapi you all tak boleh beli banyak, tak boleh nak kirim, tak boleh jadi PS. Sebab satu pasport hanya boleh beli satu saja untuk yang ballerina ni. Untuk. Tapi memang sedap. Saya bukan sebab latest ke, brand ke, tak. Saya memang mencari kasut yang saya sedap jalan, tak sakit lutut, tak sakit tumit ya. Inilah kasutnya. Dah. So maksudnya coat seluar dengan vest dalam tu and 39,000. Oh, yeah. 39,000. 39,000 all together. Yeah. Berapa So ringgit? and this one is 45. On this one 45. Only this one one 45. more expensive. Why? And this is the fabric is wood. Oh, New material. Zealand The wood. material. Yeah. Material expensive. Yeah, material. Yeah. Okay. So you all sehelai, bukan sehelai lah. Dia ada coat, dia ada seluar, dia ada vest dalam ni. Sehelai 39,000 yen. Tapi yang tadi dia mahal sikit, 45,000. Sebab interior dia mahal sikit. Baju ni sepasang dalam 3,900 yen. Okay. So ni tak payah nak potong, memang just nice. Satu je kena potong yang mahal. Kalau kat Malaysia tempah jugalah 5,000 ke 8,000 satu suit. Tapi mungkin material lain lah. Kalau kat sini sepasang ni RM1,000 je. Pak tu tukaran lebih kurang RM1,000. Baju ni RM100 je. Pasang. Kita pakai murah-murah je. Pakai harian. Lepas tu bukan beli selalu, 2 tahun sekali. Pakai pergi kerja. Sekarang saya nak naik train pergi Ginza. Sebab hotel yang kita duduk ya, dia luar bandar. Ya, Papa handsome hari ni. Kita nak pergi Ginza ya. Lepas tu Ginza je handsome. taklah, hari-hari Papa handsome. Lepas tu sajalah nak jalan-jalan. Ginza tu shopping center banyak. Tempat mall-mall untuk cuci mata je. Tapi kena naik train. Pergi Jepun ni you all kena naik train ya. Kena belajar jadi orang Jepun. Saya tak join anak-anak menantu grup BE semua sebab naik bas 2 jam setengah pergi, 2 jam setengah balik. Lutut tak tahan. Ambil duit ke? Sudah, tiket train dia semua bahasa Jepun. Yang guna ni, guna translate, Google Translate. Jadi kita kena beli tiket sendiri. Tak ada siapa nak tolong ya. Ramainya orang. Ramai orang. Okay, naik train kat Jepun ni kena senyap ya. Kena silent. Lepas tu anak bawa mesej, Mama tak payah beli tiket, Mama tap je credit card masuk kat UK.
Restoran halal lah. DM saya. Kat mana restoran ni? Apa nama restorannya? Nak jalan-jalan makan-makan je. Ramainya manusia. InsyaAllah. Ginza ya. Kalau datang Tokyo, datanglah Ginza ni. Tapi datang Ginza ni bawa duit seguni pun tak cukup. Tapi kalau nak membelilah, kalau nak macam saya ni tengok-tengok je, cuci mata daripada duduk je dekat bilik tu, eloklah exercise sikit. Jalan-jalan. Betul yang Mama tak boleh apa-apa kan? Semua orang datang sini. Inilah Uniqlo dia besarnya. Oh, besar Uniqlo dia. Tapi lah ni bila dah ramai sangat orang setiap kedai tu, malas nak masuk. Taksi dia macam taksi London ah. Black taxi. Siapa tahu dekat Ginza. Okey, ini namanya Harajuku. Ini semua tempat shopping ya. Apa tu? Adalah semua brand-brand yang di boycott. Ni suka Tiger ni tapi dia jual baju besar ni. Dia jual baju dia tak jual kasut dia. Just and Cake. Just and Cake ni jenama Singapura. Kalau kat London, Oxford Street. Ni semua bawa ke. Semua beliau ni suka. Penat jalan. Saya nak cari jalan pulang. Cari train balik. Ada hotel. Inilah bandar Tokyo. Kita lintas jalan. Ramai orang. Yeah, but that's nice at night. Masya Allah. Ramai sangat manusia. Tu ada stesen train tu? Lintas lagi ke? Kena lintas. Belanda ke? Itu bawah. Turun bawah eskalator tu. Okey. So anak DM tadi dia tengok story saya. Anjing lah. Dia kata mama tak payah beli tiket. Tap je. Kad kredit macam dekat UK. Aduh. Okey. Nak ikut saya travel kan macam ni lah. Abang Haji suka bawa saya exercise. Kalau tak travel tak exercise. Dia suka bawa saya turun naik tangga, kejar train. Yang guna kad kredit kan?